Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sidang penonton sekalian kerana terus bersama kami dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, dua perkara utama seperti biasa. Yang pertama, kepada para alim ulama di luar sana, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah, sekiranya ada sebarang kesalahan, tolong beri tunjuk ajar kepada kami. Mudah-mudahan ilmu dan penyampaian ini menjadi penyampaian dan ilmu yang benar dan membawa manusia ke jalan yang lurus. Dan yang kedua, kepada mereka yang ingin menghubungi kita, jangan lupa ke talian kita 03-226-0160 ataupun ke 03-2260-2411. Dan tidak lupa juga ke Facebook kita www.facebook.com/30minit Ustaz Don, ejaan nombor 30 seperti yang di belakang ini. Dan juga ke email kita ustaz.don@tvalhijrah.com. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau dalam pertemuan yang lalu kita berbicara ataupun mengutarakan isu-isu berkaitan dengan mandi wajib ataupun mandi janabah, maka kali ini kita akan membincangkan serba sedikit berkaitan dengan, dia tak boleh serba sedikit, berkaitan dengan wuduk. Wuduk, yes, wuduk. Wuduk dalam bahasa Arab, adapun dalam bahasa maknanya datang daripada perkataan al-wada'ah ataupun ad-daw'un, membawa maksud cahaya. Jadi apabila Nabi SAW mengatakan kepada kita agar kita, no. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita membasuh anggota badan kita dan kita namakan benda itu wuduk, maka ketahuilah sidang penonton sekalian, badan kita dipenuhi dengan air-air cahaya. Sebab itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis Nabi SAW, di hari akhirat esok mudah untuk Nabi mengenal umat-umat Nabi SAW. Bagaimana? Kerana umat Nabi akan bangun dengan anggota-anggota yang biasa berwuduk bercahaya. Sebab tu kena wuduk betul-betul. Kalau wuduk sekerat, telinga sekerat tak basuh, jadi air awak Pak Long tu telinga dia sebelah bercahaya, sebelah tak bercahaya. Masa akhirat orang kata, kaki dia sebelah yang ni penuh basuh, yang ni sekerat saja. Awak pakcik, kaki pakcik, itulah wuduk sekerat saja. Dia wuduk tak habis. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. Seperti mandi wajib, wuduk juga ada perkara-perkara yang penting pada dia. Okey? Yang pertama kita sebut sebagai, kita tulis dulu, wuduk. Wuduk. Okey? Wuduk ini dia punya rukun wuduk. Saya minta izin, saya kurungankan dia. Apa dia? Fardu. Mesti kena ada ini, baru wuduk kita dikira. Boleh? Yang pertama, apa dia? Mestilah niat. Ini biasa. Ini biasa. Niat ini seperti biasa disebut di dalam hadis Nabi SAW yang mulia, apa dia? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Pandai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, niat ini dia berhubung kait dengan yang nombor 2, iaitu membasuh muka. Jadi waktu kita niat adalah ketika kita membasuh muka. Jadi andai kata kita pergi untuk kita berwuduk, sidang penonton sekalian, kita pergi basuh tangan kita tu, kita nak wuduk tu, masa air kena kat muka,
baru nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala ataupun nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala ataupun sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, dua-dua boleh pakai, tak menjadi masalah. Bila nak niat dia? Pandai. Ketika membasuh, basuh muka. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, okey. Oh, muka? Tahukah sidang penonton sekalian, kawasan lingkaran muka? Okey, sahabat, tolong kita zoomkan muka saya untuk dua kita punya face kita bagi ada dua skrin dalam TV kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dua skrin. Okey, terima kasih. Bermula daripada sini, ni tepi ni, sehingga sini. Semua yang nampak kalau saya duduk begini kat kamera ni macam ni. Nampak semua ni adalah kawasan muka, dan kalau kawasan atas ni sebab saya pakai sorban, jadi kita sebut sebagai kawasan yang mula tumbuh rambut. Yang ada rambut awal tu, itulah muka. Maka kena basuh betul-betul. Boleh. Sini, bawah hidung ni, jangan lupa ni. Yang ada janggut-janggut kecil sini, mesti kena basuh. Clear, mesti kena basuh. Boleh. Itu kawasan muka. Saya ulang sekali lagi. Muka daripada sini sampai tepi sini. Boleh? Clear. Alright. Terima kasih. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Perkara yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Pandai. Membasuh tangan hingga siku, sidang penonton sekalian, ia adalah perkara yang bukan ambil mudah. Kerana sekejap lagi kita praktikal, kita akan nampak betapa pentingnya basuh tangan sehingga siku ini. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, minta maaf ya, saya sentuh sedikit. Dalam tempoh 30 minit kita ini, kita tidak akan menyentuh perkara-perkara yang besar berkaitan dengan macam mana yang ni. Dah. Kita sentuh fardu ain sahaja, yang asas kepada setiap individu untuk kita tahu. Jadi kita bukanlah nak ajar kata, khilaf ini nanti, khilaf ini nanti, yang tu boleh buat juga, yang tu boleh buat. Bukan. Kita nak bincang yang asas bagi setiap individu wajib tahu. Itulah dia. Sebab benda mudah sahaja, sidang penonton. Okey? Boleh dah? Alright, saya pergi praktikal, kita jumpa. Yang keempat. Apa dia? Membasuh atau menyapu. Jatuh. Sebahagian. Apa ni? Silap. Membasuh. Membasuh atau menyapu. Sebahagian kepala. Ni, ambil perhatian ni. Apa dia, sidang penonton sekalian? Kita, bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita kena basuh sebahagian kepala kita. Jadi, sidang penonton sekalian, kita basuh tu sama ada tepi sini ke, colek belakang ke, atas ke, semua boleh. Dan yang keempat, sidang penonton sekalian, untuk nak praktik semua ni, dia ada lagi 2, 5 dan 6. Kita akan jumpa selepas ini insya-Allah. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjemput tetamu kita pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita bagi memudahkan urusan saya nak praktikal wuduk sekali lagi. Boleh? Saya silakan sahabat kita, saudara Syafiq. Silakan. Jemput. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Syafiq sihat? Sihat. Alhamdulillah. Tahukah Syafiq, hari ini kita akan membincang berkaitan dengan wuduk. Boleh membantu saya? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah kita akan buat praktikal, dan kita ada 2 lagi rukun kita tak cerita. Kita akan cerita ketika praktikal nanti. Boleh? Boleh. Dan anda boleh membantu saya? Boleh, Ustaz. Anda bersedia untuk membantu? Baik, Ustaz. Insya-Allah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita akan jumpa selepas iklan ini. Boleh? Alhamdulillah, kembali kita sidang penonton dalam rancangan 30 minit Ustaz Non. Sidang penonton yang saya kasih sekalian,
Baik, kalau tadi kita berhenti untuk 4, saya tinggalkan sekejap tetamu kita di sebelah sini untuk set ready. Kita nak berpraktikal sebentar lagi. Sidang penonton sekalian, perkara yang kelima yang menjadi rukun kepada kita untuk berwuduk adalah yang kelima, membasuh kaki sehingga ke buku lali. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Yes, alright, dapat. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, membasuh kaki sehingga ke buku lali adalah perkara yang kelima yang fardu. Saya ulang sekali lagi. Ini semua ni, kalau tak buat betul-betul, tak sah, air tak mengalir, tak rata, tak jadi, tak sah wuduk kita. Sebab ini adalah rukun dan ia adalah perkara fardu. Okey? Dan yang terakhir, tertib. Yang keenam adalah tertib. Yang keenam adalah tertib. Okey, selesai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa semua pun kita akan cerita ketika kita praktikal, itu lebih jelas. Boleh? Jom kita bersama dengan saudara kita, saudara Syafiq. Syafiq, tahukah anda apabila kita nak praktikal? Bila kita nak praktikal pula. Bila kita nak berwuduk, gelak dia. Dengan hanya memakai 1 botol air, sudah mencukupi untuk kita mengambil wuduk. Serius. Dan tahukah anda, kita biasa buat uji kaji dan sidang penonton sekalian, 1 botol air mineral sebanyak ini, kita boleh berwuduk seramai lebih daripada 4 orang. 4. Saya rasa saya seorang pun tak cukup. Itu rasa. Saya kita tengok rasa kita manis atau masin atau pedas atau dan sebagainya, kita tengok macam mana. Dan sidang penonton yang saya kasih sekalian dan juga Syafiq, untuk pengetahuan semua, kenapa kita sediakan ini dan kita tak pakai pep air dan sebagainya? Bukan. Ini adalah pertama sekali untuk menjimat. Dan yang kedua, basahlah sekali lagi rumah saya ni. Dan yang saya nak tunjuk di sini, apa dia sidang penonton? Bila kita pakai benda ni, kita boleh buat beberapa peringkat ikut kita. Kalau pakai pep nanti susah. Sekarang kita nak gunakan. Okey, pegang. Buka. Saya sinsil dengan baju dan kita nak tunjuk macam mana kita nak praktikal dalam keadaan kita berwuduk. Mudah-mudahan sempat. Kalau tak sempat, kita sambung selepas ini, insya-Allah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, baik, sekarang kita nak berwuduk. Perkara yang pertama perlu diambil beri perhatian ketika sebelum kita nak berwuduk. Apa dia? Pastikan anggota badan kita yang hendak kita berwuduk, kita hilangkan dahulu benda-benda yang boleh menyebabkan menghalang air. Kalau kita pakai kopiah atau songkok atau apa, buka dan letak di sebelah atau letakkan di bahagian atas. Boleh? Kerana itu lebih senang. Kalau kita duduk bubuh macam ni kan, saya duduk letak kopiah macam ni kan. Cuba kita tengok, kalau kita letak kopiah macam ni kan, ambil wuduk sekali, duduk buka kopiah, tangan dia dah bergerak-gerak. Boleh? Clearkan. Sinsing sungguh-sungguh dengan lengan baju kita. Okey? Dah ready untuk kita berwuduk? So, kita akan berwuduk. Dan pastikan jangan ada sebarang perkara yang menyebabkan air tidak boleh lalu ke kawasan kita nak berwuduk. Sidang penonton yang saya kasih sekalian dan juga Syafiq, cincin, macam saya tak boleh buka dah ni. Dia dah sesak dah ni, tak boleh buka. Jadi macam mana? Pastikan kita akan buat begini. Tolong zoom. Kalau boleh, sidang penonton sekalian nak tengok macam mana nak tunjuk. Kalau boleh, kita gerak-gerakkan begini. Zup, 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 zup. Untuk air boleh masuk. Boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian? Terima kasih. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pertama tadi? Niat. Niat ketika membasuh muka. So, sekarang kita nak basuh muka. Tunjukkan kepada sidang penonton sekalian, banyak mana sahaja. Okey, tak. Oh, berhenti. Sebelum tu sidang penonton sekalian, dalam kita berwuduk, kita ada beberapa perkara yang sunat. Perkara sunat ketika berwuduk, salah satunya membasuh tangan. Bersihkan dulu tangan kita. Sebab Nabi SAW seorang yang very, dalam bahasa Inggeris, hygienic. Nabi very hygienic person. Nabi sebelum masukkan tangan dalam kolah, Nabi akan basuh. Sebelum Nabi nak mandi wajib, Nabi akan basuh tangan Nabi terlebih dahulu. Nabi akan basuh. Basuh dahulu, pastikan tangan kita bersih. Dan ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Selesai? Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Ketika kita ambil wuduk dengan botol, kita kena basuh sentiasa tangan kita. Kalau kita buka dengan air mengalir, memadai dengan kita masukkan tangan kita untuk kita bersedia untuk perbuatan seterusnya. Sahabat faham tak? Faham Kalau dengan yang ni, saya dah basuh muka, kena basuh sikit lagi. Dah basuh tangan, kita basuh sikit lagi. Kalau air yang mengalir, tak ada masalah. Boleh? Okey, dah basuh tangan. Sekarang kita nak basuh muka. Baik. Oh, sebelum saya terlupa. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Dia ingat lagu tu. Biasa saya tak sentuh ayat, kita tak tahu. Perkara yang pertama apabila kita basuh tangan ini adalah sunnah Nabi. Yang kedua, kita berkumuk. Masukkan air dalam mulut kita, kumuk dengan sungguh-sungguh. Saya tak boleh lah, ini agak
tak sesuai di sini untuk saya nak kumur. Jadi kumur 3 kali. Dan sidang penonton serta Syafiq, macam mana? Kumur sungguh-sungguh. Kerana tujuan kumur mulut, sidang penonton sekalian, adalah untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Boleh? Selepas kumur, udah belah mana ni? Nak ludah belah mana? Dah ayang macam ada ayang lah. Dia cakap, ludah belah mana? Sini. 3 tempat. Cepat. Mana-mana ya? Bagus. Jawapan tu memberikan penerangan kepada saya, peluang untuk saya terangkan. Ludah, bila kita kumur, sunnah Nabi SAW sama ada di hadapan antara 2 kaki kita ataupun di sebelah kiri kita. Jangan di sebelah kanan. Sedang penonton nampak? Kalau di setengah kita, bolehlah. Hop. Hui. Kalau sebelah kiri, tengok dulu kalau ada orang, jangan. Kalau orang muak atas dia ni lah. Ataupun dia kata, hai awak ludah kat depan ni lah, dia kata gitu. Tak, buat kat sini. Kalau tak ada siapa, kiri lebih diutamakan. Boleh? Faham? Okey, selepas dah kumur, masukkan air ke dalam hidung. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan tahukah Syafiq serta sidang penonton sekalian, memasukkan air ke dalam hidung adalah salah satu ubat yang boleh menyembuh penyakit resdung. Kan orang nak bersin pagi-pagi kan, baru pagi-pagi bersin kan. Biasalah kita orang Malaysia terkenal dengan makan belacan. Okey. Tapi dak cerita kepada sidang penonton sekalian, salah satu ubat yang berkesan untuk menyembuhkan penyakit resdung adalah memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk, niat lillahi taala. Kalau niat nak bagi resdung tak hilang. Masa kita berwuduk, kita niat kerana Allah Taala, masukkan air dalam hidung. Inilah salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit resdung. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, masuk hidung ni tak perlulah tarik sampai ke otak. Masuk air dalam otak, pening ni. Sikit sahaja, buang balik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey. Dah selesai, kumur dan masukkan air dalam hidung, buang. Masuk, buang sebanyak 3 kali. Oh ya, Syafiq dan juga sidang penonton melakukan sesuatu 3 kali. Kumur 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, basuh tangan nanti sampai sini, muka nanti semua nanti 3 kali. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Boleh? Tapi kalau kira buat sekali, okey juga kan? Sekali itu wajib, selesai. 2 kali lagi kita tambah, itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau buat sekali boleh tak boleh? Boleh. Sah tak wuduk? Sah. Tapi sunat dia kita buatlah. Sebab apa kita kena buat benda sunat, Syafiq? Untuk pengetahuan sidang penonton dan juga Syafiq, melakukan sunnah Nabi. Ketika mana kita kata umat sekarang semua tak membuat sunnah Nabi, rasa leceh lah, penat lah, maka dikira di dalam hadis Nabi SAW, man tamassaka bisunnati ainda fasadi ummati falahul ajr, wa fi riwayah falahul ajr mi'atu syahid. Siapa-siapa yang buat sunnah aku di ketika umat semua tak mau buat, bagi dia 1 pahala, ataupun dalam riwayat lain 100 pahala mati syahid. Takkan tak mau? Mudah ya. 2 minit, tak sampai 2 saat, tak sampai 3 saat. Boleh? Sedia nak basuh muka? Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah salah satu sunnah ketika berwuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, banyak ni. Sekali lagi. Nak basuh tangan. Okey, ni sekarang kita nak basuh muka, sidang penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan air di muka dengan niat. Nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Sidang penonton, pastikan tangan kita. Tapi sebenarnya sunnah ketika mengambil wuduk jangan bercakap. Tapi kalau saya tak bercakap, macam mana saya nak mengajar? Betul Betul. Minta maaf ya. Ni tangan duduk kat sini. Kenapa tangan saya duduk kat sini tak bergerak-gerak lagi? Sidang penonton sekalian, ketika kita berwuduk, anggota wuduk yang kita sedang sapu, jangan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, tangan ini tidak boleh dikembalikan balik ke sini kerana air di wajah ini akan menjadi air mustakmal. Pandai. Jadi basuhkan ni semua ni. Dan jangan lupa untuk mereka yang janggut comel macam saya ini, kena selat-selatkan jari. Boleh lagu ni? Boleh? Boleh sidang penonton sekalian? Alright, selesai. Buat berapa kali? Sekali. Kalau sunat nak buat berapa kali? 3 kali. Pandai. Okey, dah habis dah, kita kena basuh tangan lah. Macam kalau air pipe tu memadai dengan kita lalukan air terus kepada aktiviti seterusnya. Tapi sekarang kita nak buat. Kita basuh sikit. Cukup.
Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebenarnya kita tak cukup masa, tapi kita buat praktikal setakat yang mampulah. Nanti kita akan sambung lagi, kita akan jumpa selepas ni. Boleh? Kalau mereka nak bersama dengan kita. Baik, okey. Sekarang kita nak basuh tangan sampai ke siku. Sebelum saya nak basuh tangan sampai ke siku, perhatian. Cuba tolong curus di sini secara lurus. Sekejap, kamera kena ready dulu. Nak zoom, nak tunjuk. Curah di sini secara lurus. Curah. Banyak sikit. Lagi. Op. Perhatian, sidang penonton. Bawah sini kering, tak kena langsung. Bawah sini kering, tak kena langsung air. Jadi bagi mereka yang buka air di paip terus curah begini, buka paip, letak tangan begini dan buat begini, ketahuilah wuduk anda tidak sah kerana kawasan wajib tidak basah. Saya tunjuk praktikal dekat semua. Tunjuk sekali lagi. Tunjuk bukti sekali lagi. Curah, tinggi sikit. Nampak? Op. Kering belakang siku saya. Kering. Syafiq pegang. Kering basah. Kering belakang siku saya. Kering. Jadi perhatian kepada semua, membasuh tangan kena basuh lebihkan kawasan yang sepatutnya. Jadi kita hanya berbaki masa 1 minit lagi. Kita tahu kita tidak sempat. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang. Syafiq boleh join lagi kita? Boleh. InsyaAllah dalam keluaran yang akan datang kita akan jumpa lagi. Minta ampun, minta maaf kepada semua kalau ada salah dan silap. Wuduk akan diteruskan lagi. Kerana masa kita yang singkat, jangan merungut. Gunakan masa sepenuhnya yang ada. Betul? Setuju? Betul. InsyaAllah dengan kesempatan yang ada, kita akan sambung lagi praktikal wuduk kita dan seterusnya kita akan sambung dengan tayamum. Anda bersedia untuk bersama dengan kita lagi selepas ini? InsyaAllah. Sidang penonton sekalian, kita jumpa lagi selepas dalam keluaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.